Ni orang panggil apa? Ikan apa? Patin juara. Pandai mancing. Asia baik untuk orang kau. Atas ni kita ada perkampungan orang asli Jauh perjalanan ni dari Pahang ke Johor. Ni tadi ikan yang tajuk patin juara. Hey guys, Assalamualaikum, selamat morning. Hari ketiga di Sungai Pahang. Bukan berada di Sungai Kenyam Sungai Kenyam dalam tu tempat kita casting. So hari ketiga dan aku masih kumpau. Malam tadi seharian hujan Pagi ni agak sejuk cuacanya. Pagi ni aku akan cuba casting muka pagi ni macam ni lah yang rabak sikit. Kita akan try casting. Tengoklah apa yang ada Kita cuba lah. Tengah kumpau lagi ni guys. Jom kita tengok the view. Mantap. Jom casting guys. Apa Ji? Ha? Ke Parang? Ke Parang Air Tawar? Ke Parang ni, Parang Air Tawar. Kan cekerik ke apa? Pakai bulu-bulu. Bulu-bulu custom apa? Tak apa yang beli siap. Mantap. Lihat ikan. Lepas tu tarik kuat. Warau ke? Kuat tau. Ni hasil tajuk Angkat sikit. Tak nak keluar pula dia. Ni orang panggil apa? Ikan apa? Patin juara. Patin juara. Tu seekor lagi? Patin juara juga? Tu layas lagi seekor mana? Tu bawah tu. Layas ekor. Yang kesorok ekor tu. Yang kepada Duri dia 3 ekor ya? buka kan. Pandai najul lah awak. Bandar. Oh nak masuk YouTube What? Kena kau kena naik ni. Tu ada hidup yo. Belanak pun ada lah. Ni balik belanak. Potong-potong. Hati. Aku nak tipu viewer pun agak-agak. Beruk pun dah bukan. Okey. Pandai mancing. Besar betul guys. Besar betul guys. Dia memang pandai mancing.
Laki ni pandai mancing. Lelaki ini sangat hebat. Pandai dia memancing. Ikan apa tu? Dia makan besi. Dia makan besi. Pagi-pagi, selamat pagi ya. Kita makan mihun goreng. Mana pinggan? Mana pinggan? Tinggal ujung. Mana pinggan? Ikan tak makan, kita makan lah guys. Ambil semua. Tak tahu ke kawan-kawan kau semua ni herbivore? Tak makan sayur. Dia carnivore, tak makan sayur. Elok apa betul aku untuk kesihatan. Tu betul. Usul untuk orang kau. Nak pergi kutip segan. Bawa balik sedap ni. Cuk paku ni bawa balik sedap. Boleh? Ni mana? Di depan ni. Jangan di flower. Jangan di pelawai. Tak ada kalau nak kita orang cari. Boleh lah bang. Sekejap je kita pergi kat tu. Ranger tu. Oh, ada ni. Boleh dah ni. Nanti kalau rumah cakap mana ikan, kita mancing ikan, kita pergi cari pucuk paku. Cik hasil hutan. Kau dapat satu konten ni. Bukan senang oh. Betul-betul aku. Kau ingat tak masa kita pergi mancing dekat ni? Ni. Ha? Pagar tu. Ha? Yang paya tepi tu. Mana yang peti sebelah tu tak kan? Aku balik dulu berapa banyak aku dapat. Pucuk paku. Tapi yang jenis tu merah tu. Payah kan dekat kawan pagi tu banyak mana nak? Selori, 2 lori. Mana sos ah? Puas aku cari. Habis. Oh, sos habis tak apa. Sos dah habis, kita nampak macam sos tu kita lan. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan? Mana? Di sini lah bawah ni. Di sini bawah ni. Janganlah kejam sangat. Guys, kita tak mancing ah. Season mancing kita dah habis. Kita nak pergi atas tu. Mungkin kita nak cari paku pakis untuk bawa balik lah. Memang sedap guys paku pakis ni. Sebab tu kita nak bawa balik lah. Bagi orang kat rumah makan rasa. Jom. Guys, kita nak kutip pucuk paku pucuk paku pakis. Ini ahli ni lah. Antara yang handal lah. Nek, macam mana cabut ni Nek? Tunggu ajar sikit je. Kita cari macam mana? Macam ni dah nak separuh tua, ambil ujung je. Ujung je. Jangan ambil pangkal. Dia bawah dia dah keras. Oh, dah keras. Kalau macam ni boleh ambil. Yang kerinting-kerinting tu. Ni lembut lagi dia punya ni. Oh, macam tu kalau, cari. Kalau kita belah Johor, dia warna kuning sikit. Betul. Warna macam apa? Warna merah-merah. Lain tempat lain dia punya ni Pak, pucuk paku ni masak apa sedap Pak? Kalau dekat kampung pagi ni, Ulu Tembelin ni, kita orang biasanya asam rom. Asam rom. Masak asam rom, masak sayur. Dia campur dengan ikan ataupun sayur je lah. Dia campur dengan apa ni, beri kayu, keledek, terung, rembang. Baik. Goreng pun boleh. Dah semalam kita goreng kan? Boleh. Okay. Telur cecah budu pun jadi. Buat ulam gitu je lah. Ya. Okey. Khasiat baik untuk orang gaut. Betul. Ada khasiat untuk gaut. Kau gaut tak? Dia buang acid urik. Acid urik macam ni? Tu ambil ujung ni sikit. Sini. Tak boleh patah pun ni. Kita dah biar dah. Okey. Wah, ni dah segenggam Macam ni dah tak boleh dah ni, dah keras. Dia cari yang dia bergulung-gulung ni gentil-gentil macam ni Okey. So atas ni kita ada perkampungan orang asli Sekarang ni ada NGO. Ada NGO tengah buat program kat sini. So kita cek paku pakis dulu.
Malu pula dia. Kita dapat ni pucuk paku. Ui, tebing. Alah hai. Tengok. Ha? Kita nak bagi bunga orang asli. Jom bang, naik atas kalau nak tengok orang asli. Ha? Ya. Nak. Dia dah biasa jemu sana lagi ramai. Sana tradisional lain. Ni yang gulung ni. Ni. Ni tradisional lain. Ah tu bawah panjang lagi, panjang lagi. Panjang lagi. Panjang, dalam. Ha. Sebab yang tu lembut lagi. Okey, jom. Ha? Kau ni. Kau semua nak. Mana tahu sama bang? Baliklah ambil salah. Ambil sisi seorang. Tak ada makna dia orang makan tu. Pohon boy. Betul. Tak betul. Dia orang tak makan. Nak makan? Malam yang makan dengan mamai siapa je? Orang bandar. Bukan bandar. Dia memang makan. Mesti ni kat sini. Ha, ya. Ni. Yang ni unik. Kita buku banyak lah. Kalau baju selain daripada ni, itu NGO. Ni mesti. Ini mesti. Oh ya. Cuci sikit dulu. Jangan bagi dia layu. Jangan Tahu bagi perjalanan ni dari Pahang ke Johor. Yo. Wow. Selamatlah kau sampai ke Johor. Hai, insya-Allah. Rezeki. Ramai ke? Maksudnya setiap minggu tu Memang start orang buat lain. program kat sini. Ya, memang betul. Memang sibuk lah. Tapi Ini perkampungan orang asli guys. Pengalaman kalau pergi banding. Kita nak naik lah sebab ada NGO dengan juga ada student-student. Tak payah kacau dia orang lah. Tapi banyaknya dia orang datang. Guys, ni tadi ikan yang tajuk patin juara. Tak tahu kat mana juara dia tu. Kalah ke menang tetap juara. Sedap. Ni lais kita tahu. Ni seruang. Ni sikang. Kemon lah, kita kenal ikan kot. Tu lemak dia apa makan? Ya, Lemak dia. lemak patin ni. Ya, apa juga tu? Sedap. Pisau. Sedap guys. Rugi siapa tak tahu sini. Bincang ya tak dulu. Kata datang jauh kupau nak bincang. Apa bot bincang? Meh. Cepat. Bagi saya. Mantap guys. Okay guys, kita dah sampai penghujung. Cukuplah trip kita 3 hari 2 malam dekat Sungai Pahang. Kita bermain di Sungai Keniam. Terima kasih kepada Tekong. Tekong, siapa namanya ni? Siapa? Saya. Nama awak siapa? Okey, terima kasih pada Ayub. Terima kasih pada Mana. Pak Ungku. Ada melayan kita orang sepanjang trip. Ini nak juga paling handal. Okey, kita ada Tekong Naim. Okey, terima kasih Tekong Naim. Sama. Terima kasih agak datang. Okey. Siapa nak main kat Sungai Keniam, Sepia, boleh cari Tekong Naim. Servis dia memang terbaik guys. Tak tipu guys, ini betul-betulnya. Okey. Kita ada seorang lagi. Terima kasih melayani kita orang kat sini. Terima kasih juga. Ada masa kita datang lagi. InsyaAllah. Nip. Okey. Okey. Syakir okey. Baik, Kam. Next time kita Baik. repeat InsyaAllah. Bang Uji okey je. Oi, tapi dia dapat ikan barang. Spesies rare. Ja okey je. Kita datang kita repeat lagi. Anik. Kecewa ke? Okey. Next time kita repeat lagi Kita naik atas lagi. Yang belakang ni paling ni Dua ekor. ini paling aku geram ni. Aku tak tahu kenapa ni. Dia kuik lubuk aku ni. Okey Wan. Okey, strike. Okey Wan Okey. Nak cari barang Gradius, cari Wan. Barang dia memantap. Nanti. Okey. Kita ada Jeb. Bilal okey? Okey. Nak repeat ke, serik ke? Repeat itu pasti. Repeat.
Meh, okey meh? Saya ulang. Baik. Pasti. Okay guys, kita jumpa lagi next video. Setakat ni saja. Kumpau tu pasti, strike itu rezeki. Yang penting kita mancing guys. Dia tak kumpau. Dia dapat Kumpau. gini. Mana usuk? Okay. Assalamualaikum. See ya. Boleh, tak malu. Dah, boleh, sini. Skipping XP boleh tak kan? Skipping batu tak pandai. Jalan mana? Ha? Jalan mana?